Itu pekerjaan besar. Yang keempat, barang siapa diberi mesyuarah, nescaya tiada tegah akan kebenaran. Mesyuarah ni maknanya berbincang ramai-ramai. Bila ramai, maka pendapat lebih kemah, pendapat lebih baik, lebih apa benda lebih tepat. Sama ada nak mencari sesuatu, nak sumber atau nak buat satu benda, mana ramai lebih baik. Dia gitu. Mesyuarah ni benda yang selain daripada nas. Kalau hak nas, dia tak terima mesyuarah. Mesyuarah tu mesyuarah lah. Mesyuarah ni bahasa Arab. Musyawarah. Aja dia musyawarah. Melayu panggil mesyuarah. Mesyuarah ni boleh bincang ramai. Bila ramai lebih baik beri pendapat. 2 orang dengan 100 orang, 100 orang lebih baik. Kerana ada pendapat yang bernah. Dah kalau seorang boleh Rasulullah. Tu pun Rasulullah bincang juga dengan para sahabat. Ada pandangan yang dia terima pandangan sahabat. Dia tak pakai pandangan Rasulullah. Padahal dia Rasulullah. Padahal hak dia hak paling weto sekali. Bak ramai dia memang juru. Tapi kalau hak hukum syarak, hak nah tak boleh mesyuarat. Contohnya kita mesyuarat pemimpin-pemimpin ataupun AJK masjid awal sangat ni, ataupun lewat sangat semayang subuh 5.45, jadi kita nak atur anak kita ni jadi dokdang. Mesyuarat kita buat pukul 4.30 ni mayang subuh. Tak diterima mesyuarat. Walaupun sejuta ahli mesyuarat tak terima. Sebab apa? Ni masalah nah, hak tetap dah. Mesyuarat benda hak tak ada nah. Faham ni? Baru boleh. Kita nak bang pakai bang untuk makan mikrofon ke untuk bila naik duk atas tak? Boleh nak bang. Pasal tu tak ada nah. Faham? Hak mana hak mustuju buat hak tu lah. Tapi kalau nak mesyuarat, kita nak bang dulu ke semayang dulu? Tu tak benar mesyuarat. Kerana datang pada kita, bang dulu baru semayang. Faham? Tak setuju belaka ni, nak rombok sejik ni, nak buat padang mainan kanak-kanak. Kita tengok pendapat ramai. Kalau ramai majoriti, tu menang. Tu dipanggil demokrasi kufur. Faham tak? Tak pakai tu demokrasi. Kerana mana boleh rombok sejik? Faham tak? Tak boleh rombok sejik. Dan wena sejik sampai kiamat tak boleh rombok. Melainkan mudarat pada nyawa orang. Tapi masjid dengan rumah Allah ni, dengan surga hak tu jadi nombor 1 mangsa. Dia mana-mana seluruh Malaysia. Kalau nak rombok sejik dulu. Faham? Surga sejik rombok. Kerajaan tak rombok disko. Ada rombok disko? Ada. Kasino ada kerajaan rombok? Tak ada. Kedai rok tak ada rombok. Dia patut ngaku Islam. Orang kata sesat nak marah. Dia kata sesat ni. Rumah Allah, orang baca kitab fiqh dan banner masjid, dan banner surga, kalau wakaf dah tak boleh rombok. Naik martabat boleh, turun tak boleh. Sejik tak boleh turun martabat jadi surga. Surga naik masjid boleh. Pasal masjid ni rumah Allah. Mana boleh rombok? Sebut dalam kitab-kitab fiqh dia kata kalulah maknanya masjid tu dibina antara 2 lembah. Celah lembah ni gunung, tengah sejik. Nak buat jalan terpaksa kena rombok baru boleh. Pasal apa? Tepi tu batu, takkan nak tebuk batu. Jadi boleh alih sejik. Bukan rombok, alih. Kita bang sejik dulu. Padahal duduk bumi Allah, masjid rumah Allah. Nak rombok tuang punya tanah. Tak ke gila orang panggil. Tapi dah bodoh, tak ada ilmu, tak ada iman, tak ada takwa. Tak kerti bahasa. Orang diri 4 batang tiang nak buat surah nak sejik, siapa lalu bank? Ada pelang. Mana tengok pelang? Pelang kepala otak pun. Makan gaji 1,000 sebulan pun nak jawab di akhirat lagi. Faham? Ni orang buat cepat mau siap dah tanya pelang. Kat main pampel dak suruh barang berletak kalang kali kontainer dak alih lagi. Kalau barang kita boleh tak duduk gitu tanah kerajaan? Boleh tak? Dah. Sehari orang je bagi rapah lalu. Dah ni berapa minggu lah. Buang musim balik lama ni barang bersepah-sepah kita tinggal. Dengan buang apa dah alik lagi bertong-tong. Dah. Barang maksiat boleh di bumi Allah. Rumah Allah tak boleh.
Baru tebah-tebah nak buat madrasah, ada pelang. Aduh. Mu tak ngerobek pelang, nak pelang. Patut tanya buat benda ni nak kita nak tahu. Buat surah, buat surah dah tanah orang dah dak tanah sendiri. Tak apa lah. Kalau tanah sendiri gini. Kita buat surat sikit, pergi pejabat, saing-saing sikit biar kita pergi ke benar orang. Boleh tahan kira. Dah, saya nak tengok dalam masa seminggu kena rutuh tiang ni. Aduh. Mu benda besar dia perang. Dah saya ni yang saya besar sekali abang orang. Cuy, besar apa? Mu duduk bumi siapa? Betul tak? Takut kata gitu. Tolong khabar. Nyanyi kat dalam kubur lagi. Mu jawatan mu jadi apa benda, Datuk Bandar mu boleh jawab lah, bukan laki lagi. Mu canggah lagi tak pekoh. Ulama kata haram konsep, wajib kena batu. Mana-mana nak buat surah nak wajib, kerajaan tahu wajib kena batu. Nak buat berapa tekad, buat 2 jangan. Kita kaya, kita buat 15 tekad. Baru tu. Dah, saya nak tengok dalam masa seminggu, rombok. Aduh. Dah nu kau duk berjudi, nu minum arak patah. Hang. Nu karaoke. Mu agama benda. Dayak. Bekeng ke mana ni? Malah Jumaat. Dah betul canggah kita. Kalau betul diam. Betul tak kita kata? Ada. Kan kita orang beriman, di mana-mana ada nak buat benda agama kena batu. Parti tak ada parti-parti dah kena batu. Faham? Tak hodoh. Saya dah seminggu saya nak tengok ombak. Ombak rumahmu nampak? Rumahmu benda mana besarnya ni. Kalau nak buat surat, nak buat pondok ni. Nak buat pondok ni, waktu pulih dia tengok cek ni. Takut ada bung bazooka apa semua. Padahal nak buat pondok, nak ngaji. Nak ngaji ni maknanya ilmu Allah Ta'ala. Bumi ni milik Allah, bukan milik tok mu. Faham? Atas kuasa benda mu, atas kuasa kerajaan. Kerajaan ni. Kerajaan dia ni buat langit, buat bumi. Nak? Fikir kau atas. Mu bahas tanah lagi masuk lagu bumi, jumpa dia lagu bumi lagi. MB. Wakil tu hang duk tunggu tu. Mu itu ah, set suruh orang bawa sejik. Mu itu coming. Takut gitu Nah. Saja pergi ke Mekah, saja ia semayang, saja ia puasa. Nah, kalau kita libatkan diri dalam nak menghalang daripada didirikan rumah-rumah Allah. Inilah manusia paling zalim di atas muka bumi. Allah sebut dalam Quran firman, "Adzlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkaru fiha." Siapa lagi golongan yang lebih zalim daripada golongan yang larang orang ngajar dalam masjid, yang larang orang makmurkan surau. Wasa'a fi kharabiha, berusaha pula untuk merobohkan surau dan masjid. Itulah ayat. Ada dalam Quran. Balik awal pun ayat Quran. Bukan sina mana. Ayat Quran pun. Tak payah tafsir. Jelas kena atas kepala otak. Faidatun fi bayani salatil hajah. Wallahu a'lam.